Islam mai ke alam Melayu ni. Kalau di Kedah, catatan rasmi 1136. 1136. Terengganu, Batu Bersurat, 1350 berapa tahu. Lewat sikit. Melaka, catatan sejarah dalam buku. 1400. Tuan-tuan semua, saya rasa Islam lebih awal daripada itu. Islam mai pada Semenanjung Tanah Arab. Pi sampai ke China. Siapa biasa pi Guangzhou, kita akan jumpa makam Sa'ad Abi Waqqas. Tak lagi. Selamat pergi ke China. Aku tak patut aku China, bos. Atas sikit pada kita ni Thailand. Thailand. Atas sikit Burma. Di pantai barat Burma, tanah dia nama Arakan. Tu hampa duk kutuk Rohingya tu. Arakan, tanah tu nama. Arakan ni bahasa Arab bermaksud rukun, dalam bahasa Melayu tiang. Arakan terima Islam zaman Harun Ar-Rasyid tahun 800 hingga 900 Masehi. Abad ke-8 tahun 900. Kedah 1136. 200 tahun lebih lewat daripada Arakan. Dia lalu ke Laut Andaman, Teluk Bengal, turun Teluk Laut Andaman, turun mai Selat Melaka. Jumpalah Kedah dulu. Nak jumpa Selangor lambat lagi. Sebelum kedatangan Islam, kita agama apa? Animisme. Ada Hindu, ada Buddha. Animisme, sembah nenek moyang. Sembah alam semula jadi. Datangnya Islam, barulah Melayu ni bangkit jadi sebuah bangsa yang mulia. Dengan beramal sepenuhnya dengan ajaran Islam. Maka tertubuhlah kerajaan-kerajaan besar di tanah Melayu ni. Dengan Melayu terima Islam. Tuan-tuan semua, seruan pas kepada orang di tanah Melayu. Mai kita selesaikan masalah dengan acuan Islam. Maka ditubuhlah Parti Islam Malaysia ni. Kita ada lah ni. Pas. Tengok orang-orang Melayu yang jadi pemimpin, yang jadi orang besar-besar, yang tak terima Islam, yang ketepikan Islam, yang takut untuk bercakap tentang Islam. Tuhan hina mereka di hujung usia mereka. Tengok sendiri. Tuan-tuan boleh tengok. Ada depan mata kita. Maka tuan-tuan, mai seluruh rakyat Malaysia yang sayangkan tanah air ini, yang sayangkan bangsa ini, yang sayangkan negara ini, rakyatnya yang berbilang kaum, beramal dengan Islam, terima kaedah penyelesaian masalah kita dengan kaedah Islam. Boleh? Ada juga parti tubuh nama PAN. Dia pun rahmatan lil alamin. Tapi hari-hari backing DAP sampai dia pun tak tahu, tak cakap tentang dasar parti dia. Apa dasar parti PAN? Tak pernah dicakap oleh pemimpin dia. Saya pun tak tahu dasar dia apa, seruan dia apa, perjuangan dia apa. Hari-hari jadi jujur cakap DAP saja. Hari tuan-tuan, out. PRU ke-16, wuyuk daripada arena politik tanah air. Orang tak boleh terima tuan-tuan lagu ni. Tok Guru kata betul dah, anak putih tahi DAP. Tengok muka tahu dah.